Aku mau beli something. Dalam masa terdekat ni calon sudah ada. Konten reveal boyfriend esok. Ya, mungkin Lokman buka bisnes kot. Ya, Lokman buka bisnes. Nak kawan dengan Mira? Boleh? Dapat apa? Kata ni. Oh ni. Wih, kesian ni. Ya Allah. Melaka Una bising bilangnya. Butuhan. Kau tak terlalu terikat. Faham tak? Kau boleh bebas untuk dengan siapa. Kalau kita bila partner dengan lelaki, kau mau shoot dengan lelaki ni susah. Kau mau jalan dengan ini susah. Faham tak? Tapi bila kita partner dengan perempuan, kau boleh bebas. Itu yang best sebenarnya. Share cakap rumah Fae best kalau house tu. Memang ngajar dorang sebab dorang pernah pergi rumah Fae. Sebab rumah Fae banyak benda yang Fae macam nak payah share. Fae nak suka share. Tapi ada cakap, tak ada apa-apa pelik pun. Tapi Fae jenis yang bila kau pergi rumah Fae tu, kau akan macam pergi Disney. Fae kan suka bulu-bulu, itu ini. Maybe sebab tu kali. Sebab Una, dorang share pernah pergi kan Fae punya rumah. Aku buat konten sebab ada aku mau kejar tahun ni. Aku mau beli something. Share cakap profile hanya satu sudut piring. Share pun sama lah. Share pun satu sejak dia punya tu sudut. Kami lebih kurang. Sabar style. Bila mau kahwin? Dalam masa terdekat ni calon sudah ada. Kalau mau tahu siapa calon Fae tu. Kalau calon Fae, esok Fae reveal. Macam mana mau kau Fae reveal Fae punya calon esok? Sebab dia juga yang teman Fae beli barang kemarin. Beli barang makanan. So boleh tengok konten Fae esok. Itu esok. Tapi kita lupakan lu Fae punya boyfriend tu. Nanti Fae reveal esok. Tapi hari ni Ya, Fae akan reveal. Fae nak menipu. Fae akan terus terang. Fae akan reveal siapa boyfriend Fae. Tapi di konten esok. Kalau mau Fae post konten esok, lain dulu konten hari ni. Hari ni dalam masa sekejap lagi, Fae seru seluruh jerung-jerung Malaysia, jerung-jerung fans Hazan untuk tengok Fae punya YT. Sekejap lagi jam 2 di mana Fae bully kamu punya mem. Tapi Fae buat permohonan maaf. Kalau kamu tak mohon, kamu berdosa. Fae suka aku tengok konten cuma pandai-pandai kamera terlalu goyang-goyang. Jangan terlalu goyang-goyang kamera. InsyaAllah nanti Fae perbaiki. Tapi susah lah. Fae suka. Itu kebiasaan Fae dari awal. Nanti Fae saya perbaiki. Okay. Baik, kami geng jerung sedang menunggu. Wow, banyaknya. Mau tengok banyak ke jerung ni. Ramai ke jerung ni. Thank you It's Money bagi gift. Kalau ada partner duo ni lagi Fae nak partner dengan Hasan, boleh je. Tapi tak mahu Fae selesa dengan Una. Sebab dengan Una dia sudah ada niche-nya sendiri. Jadi Fae takut bila dengan orang lain dengan Fae takut dia tak ada konten, dia tenggelam. So dengan Una ni Fae suka, Fae senang sudah. So janganlah dulu. Konten reveal boyfriend esok. Ya, esok konten reveal boyfriend. Tapi nanti dulu hari ni konten membuli. Mem kamu ada tadi datangnya tapi sakit. Dia balik. Sebab mem kamu sakit. Kenapa sakit? Sebab Fae sebenarnya. Disebabkan Fae bully dia. Fae minta maaf. Dia dah sehat tu. Mem kamu dah sehat sekarang. Sebab Fae bully. Sakit ya, mem kamu sakit. Dia dah sehat. Demam ke? I don't know. Yang penting dah saya tadi Najla sendiri Fae cakap Najla dapat konten. Dia cakap lah Najla cakap enggak sebab Azan sakit. Mukanya pun tadi lain. Si Loman ni dah settle lagi kayak YT hacknya. Kemarin lama tak post. InsyaAllah dia akan post juga tu. Aku pun tak tahu lah dia tu kenapa. InsyaAllah nanti dia akan buat juga. Tapi dengar passwordnya salah letak. Dia lupa password YT. Dia mungkin kena hack. Dia lupa password. Muka Fae macam lain. Tak tahu kenapa. Hai, mana Una? Ada situ Una. Mungkin Lokman buka bisnes kot. Ya, Lokman buka bisnes. Hai. Tak apa. Okay. Una kenapa nak solat Jumaat? Ni orang komen kenapa Una nak solat Jumaat? Una sunat. Una bukan tak solat Jumaat. Una solat Johor sebab dia tak biasa solat Jumaat. Nanti orang colik Una. Nanti Fae tak ada kawan lah. Betul lah. Nanti Fae tak ada kawan. Betul lah. Sebab Fae dia tak mau solat Jumaat. Fae kenapa tak solat Jumaat? Sebab Fae tak ada kawan ke pergi solat Jumaat? dah ada kawan Fae semua tak kawan Fae. Mana ramai kawan Fae? Kawan tak ada Fae. siapa nak kawan dengan Fae. Diorang sudah ada kawan baru. Sama lah. Mira pun tak ada siapa nak kawan. Kita kawan dulu. Jom kita berkawan. Fae nak kawan dengan Mira? Boleh? Dapat apa?
Betul ni, nak tanya dapat apa ni? Betul ni. Dapat apa? Nak minat speaker ke apa Mira dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Oh, dapat Sabah Style. Wah, korang dah tahu. Bila berkawan dengan kami, best. Kan Mira? Ya, gila. Kalau nak Berarti dia suka datang Mira. habis kat bonding, meraba-raba. Oh my god. Apa ni Kami buat ni? bonding yang memang. Weh, terkecil! Konten 2 kenit. Oh, betul lah. Terkecil pula dia. Apa tu? Oh. Cuba baca komen. Ingat lah macam nak live. Weh, Kevin, weh. Live weh. Banyak. Oh, Kevin. Tunjuk kat depo tu keadaan sekarang. Oh yes, ni kan mesti keadaan sekarang. Keadaan sekarang selepas kebakaran. Keadaan sekarang selepas kebakaran. Macam mana mau flip kamera Saya ni? merasa pilih tak nampak. Situ. Sini. Ni. Oh ni. Wih, kesian ni. Ya Allah. Ni. Tadi pagi basah lagi. Tu. Kalau mau tahu apa yang terjadi, Faiz sampai Sampai orang bawa tu angkat. betul. Faiz sampai balik sampai habis bersurai orang. Boleh layan konten Faiz sebelum jam 2 ni. Faiz ada post. Faiz sampai balik. Kedai siapa tu Faiz? Kedai Una sabar Una. Sorry tu. Una punya. Oh, siapa yang matanya pijak. Hijau kan. Hijau je. Ni ya guys. Yang tu kilang kayu. That's why dia cepat. Oh ya tak? Aku baca dekat Berita. Ni. kilang kayu. That's why dia cepat maruk malam tu. Maruk gila. Masa mula-mula Aina hantar video tu sangat maruk. Kita rock sebenarnya. Dia pun duk tanya kenapa sensor. Dalam editor dah tulis dekat atas tu korang malas baca Satu bahaya lah untuk menjaga privasi diorang juga. Jadi cak kamu fikir secara logik mungkin. Lagi satu Faiz post. Faiz letak doa di situ. Mana tahu ada orang membantu menderma ke apa kan lah. Betul. Dekat situ kita ambil lah side yang positif. Kau punya mindset tu jangan terlalu negatif pak. Nanti yang negatif datang sama kau. Faham? Betul, siap mendoakan benda pelik-pelik. Kalau kau kecam-kecam orang, itu bukan mencerminkan siapa diri kami, tapi siapa dirimu, macam mana hatimu. So Dekat situ kita nak tunjuk lah saling membantu kerjasama dalam ni. Kalau tak ada Aina dengan Capi kat kita pun tak tahu apa jadi. Sebab kawasan sini kalau setiap kali malam memang sunyi gila. betul. Aina cerita yang ada pun saat tu pekerja dia ada dalam 3 orang macam tu cari bantuan, minta tolong. Nasib baik dia pun ada. Ambil yang positif. Cak try positif sikit, okey? Mira mana? Mira pergi mancing. Una, kau tengok Una. Dia melakukan Una bising bilangnya. Butang. Cantiknya Faina mesti lah. Jelas. Jom kita outfit check. Tengok Faiz makan orange sampai ke atas bahu. Ada